Kita nak buat setting untuk analog. Pergi kat 20,000 ni. 20,000. Sebab dia kekalkan input yang sama, tak ada masalah. Cuma range ni dia ubah 10. Why? Sebab kalau tengok dekat sini pun, sini nampak ada range 10 untuk 4 to 20 mA. Itu je yang ubah. And then kat dalam ni, okay, kejap, saya nak tunjuk. Buka ni, off dulu. Buka, tarik bawah. Okay tu, tarik, cabut. Okay, sekarang ni nak tahu ni lokasi ni. Cuba ambil yang manual tu, yang ada gambar ni, gambar ni. Dan ni lokasi input, ni lokasi input 1, bawah ni input 4. Jadi dalam ni pula ada 4 switch, deep switch tu. Ada 4. So atas dia bermula dengan 2, 1, 4, 3. So ke kanan current, ke kiri voltage. Dia punya ni gambar ni. Ni gambar dia gambar dia. Lokasi dia nampak. Saya zoom sikit, okey. Ke kiri voltage, ke kanan current. So nampak dia buat dua-dua tu ke kanan, that mean output 1 dan 2 current, bawah tu voltage. Okey, pasang balik. Pasang balik. Okey, cuba awak tunjuk litar tadi. Rasa boleh pusing je tak? On. Remember bila you transfer data dalam program mode dan always reset. Okey, nampak? Tunjuk kat sini sikit biar nampak perubahan dia. Ni dia move input 1 ke dalam input 1. Nampak dia ada punya bacaan hex dia. Sini lampu tu. Dia buat tiga kaedah lah. Less than, greater equal. So cuba pusing. 12 mA. Awak nampak perubahan dia. Nampak ni 10 kan. Ni 12. 20 hingga 4, so 12 lah pada tengah-tengah. Okey, nampak? Kali warna dulu lah. Ini less than. Kalau turun lagi, nampak tekan dulu. Ini 8 mA. Okey, naik balik bang, berubah. Okey, so belajar sesuatu lah.